mak pesan kat kita untuk kita pergi, antaranya hospital, rumah-rumah sakit. Betul. Kenapa? Supaya kita pergi rumah sakit, tengok orang-orang sakit. Bila tengok orang-orang sakit ni, akan timbul rasa keinsafan tu. Betul. Hari ni aku sihat, tapi belum tentu lagi esok aku sihat lagi. Pergi ke tanah-tanah perkuburan, tengok orang meninggal. Kita akan tengok, aku ni masih ada peluang lagi nak istighfar. Aku ada peluang lagi nak qada solat aku, qada puasa aku. Aku ada peluang lagi aku nak bertaubat. Jadi perasaan itu sebenarnya valid, bagus. Overthinking lah, kalau kau mati esok macam mana. Okey, cuma bila kita ni dalam psikologi tu dipanggil rumination. Rumination ni adalah repetitive intrusive thought. Benda yang berulang-ulang dalam kepala kita dan tak ada solution. Pusing benda yang sama. Jadi dalam kaedah psikologi, untuk kita menguruskan rumination ni, dia datang dengan action. Contoh tadi kan, kita fikir pasal, kalau aku esok-esok aku meninggal macam mana kan. Jadi apa solution dia? Solutionnya adalah kita perbaiki ibadah kita. Nanti kalau aku sakit macam mana, cepat-cepat settlekan hutang kita dengan kawan-kawan kita. Dengan ada action, mengurangkan overthinking. Dengan kita ada buat solution, buat tindakan, dia memang akan menguruskan kita punya rumination tu. Masalah kita adalah kita hanya fikir, nanti kalau aku kehilangan anak-anak macam mana. Perasaan itu kita perlu selitkan action.